Kak Wai, adakah cukup untuk kita bersara dengan 1 kilo emas, Kak Wai? Bagus soalan ni. Save dan share supaya ramai lagi lebih tahu. Gobak 1 kilo bernilai sekitar RM440,000 jika tuan-puan bekerja sendiri atau pencen atau simpanan KWSP. 1 kilo ini mungkin tak cukup untuk menampung kehidupan tuan-puan selepas berpencen. Jika tuan-puan bahagikan nilai 1 kilo emas ni untuk kegunaan 20 tahun selepas tuan-puan berpencen, nilai sebulan tuan-puan akan dapat sekitar RM1,800 saja. Dan seperti yang kita tahu, semakin kita berusia, kesihatan kita akan menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kos perubatan yang semakin tinggi dengan faktor ekonomi dan inflasi perlu kita ambil kira oleh semua pesara. Jadi, rancang persaraan kita semua tuan-puan dari sekarang. Jika tuan-puan ingin bersara dengan perbelanjaan sekitar RM4,000 sebulan, tuan-puan boleh letak target simpanan 2.1 kg emas sebelum tuan-puan bersara. Yang pertama sekali tuan-puan, kira jumlah dana persaraan yang tuan-puan perlukan. Perbelanjaan contohlah bulanan adalah RM4,000. Perbelanjaan tahunan RM4,000 darabkan dengan 12 bulan, maka RM48,000. Perbelanjaan untuk 20 tahun, maka tuan-puan letak RM48,000 darab dengan 20 tahun, maka jumlahnya adalah RM960,000. Oleh itu tuan-puan akan memerlukan RM960,000 tu untuk menampung perbelanjaan RM4,000 sebulan selama 20 tahun. Yang kedua tuan-puan, kita kena menilai emas semasa. Nilai semasa 1 kilo emas hari ini lebih kurang RM440,000. Yang ketiga tuan-puan kena tentukan jumlah kilogram emas yang diperlukan. Contoh tuan-puan, jumlah tuan-puan perlukan tadi adalah RM960,000. Tuan-puan bahagikan pula dengan RM440,000 iaitu 2.1 kg. 2.1 kilo emas tuan-puan dalam tempoh 20 tahun. Dan tuan-puan perlu menyimpan emas secara konsisten setiap bulan dengan pengiraan tersebut. Yang pertama tuan-puan, tukar setiap kilogram kepada gram. 2.1 kilo tadi tuan-puan bersamaan dengan 2,100 gram. Yang kedua, tuan-puan kira pula jumlah dalam masa 20 tahun. 20 tahun darab dengan 12 bulan bermakna 240 bulan. Yang ketiga tuan-puan kena bahagikan pula jumlah gram dengan jumlah bulan. 2,100 gram bahagikan dengan 240 bulan bersamaan dengan 8.75 gram sebulan. Rasa tak mampu untuk menyimpan? Tuan-puan belum cuba, tuan-puan belum tahu. Tak ada yang mustahil, yang membezakan hanyalah mindset tuan-puan saja. Yakinkan diri tuan-puan yang tuan-puan boleh menyimpan sebanyak itu dan tuan-puan jangan mudah terpedaya dengan skim-skim yang menjanjikan pulangan berlipat kali ganda. Tak ada cara lain tuan-puan untuk tuan-puan kaya selain daripada menyimpan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh saja rujuk video yang telah saya pinkan atau klik link bio saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik tuan-puan. Saya adalah Dealer Aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 di bawah pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Bimbingan saya adalah percuma. Emas, pasport kekayaan kita semua.